Cinta aku pada Alia takkan pernah mati tau. Walaupun Mesin set, kita tahu semua. Set yang tahu body hati tetap melekat. Let's go. Single set. Kau akan cium nanti bila hidup kau melarat. Oh ya. Nak dengan padu. and action. Apa niat kau sebenarnya? Apa niat kau? Kalau kau tak nak kahwin, bagi tahu aku awal-awal. Kerana hati aku dah hancur, Azril. Dah hancur! Maaf, kau tak boleh tebus maruah aku. Kau lah anak yang paling biadab. Negaka tempat kau. Mereputlah tulang belulang kau dengan dia. Satu sen pun aku takkan benarkan kau gunakan duit yang kau dapat dari syurga aku. Kalau saya mati, awak jangan benarkan anak bangsa ni tengok dan sentuh jenazah saya. Aisyah, dari hari ini saya tak benarkan awak jumpa dengan anak derhaka ni. Walaupun muka saya dah mati. Cepat. Cuk, Yes, tadi saya nampak awak pejam mata. Lama pejam mata. saya belum ambil tenangan sekejap. Saya hilangkan semua suara yang ada dekat sekeliling saya. Ada Nadia Brian yang masa dia tak ada shooting, dia akan buat interview dia. Ya, mana. Ada dia kerja saya tak cantik pun guys. Ya, apa dia? Gitu. Ini baru. Dah semua orang boleh buat tau. Senang je guys. So, gitu kita mencuba budak budak kecil. Ini terapi saya. Anda bagaimana pula? Kenapa penonton kena menonton dan menyaksikan drama AIT 2 ni adalah pertama, untuk AIT 2 ni kita ada banyak kejutan. Setiap cerita babak dalam AIT 2 ni penuh dengan surprises. So sesiapa yang mengikuti AIT 1 dia akan faham lah, dan juga kepada yang baru nak mengikut ataupun nak menonton AIT 2, jangan risau, ia tetap ada kesinambungan dia terhadap AIT 2 ni. J ni merupakan ex-husband kepada Azrin, lakonan Nadia Brian. Jadi J ni sebenarnya membantu Azrin dalam apa sahaja tindakan yang dicuba lakukan dalam Andai Itu Takdirnya Dua. Sebenarnya saya pun tak nak bocorkan banyak sangat sebab pergerakan karakter dia tu memang ada satu arc yang berlainan. Jadi sama awal tu baik, dan mungkin ke hujung-hujungnya dia dah mula, tindakan-tindakan dia tu dah mula orang kata tu menyesatkan lah. Dan apa segala yang diberitahu pada Azrin itu membuatkan Azrin bertindak dengan lebih ekstrim lagi dalam merosakkan hubungan Azril dan juga Alia. Abang Rin tahu Abang Rin cintakan Rin. Tapi apa yang abang buat ni mesti dia ada ugut kan? Rin tahu dia mesti ugut gunakan anak-anak. Engkau ni bodoh ke apa? Kau ingat aku bodoh sangat ke nak kahwin dengan orang yang bunuh anakku sendiri? Ini kau pula nak jadi suami kau? Cinta aku pada Alia takkan pernah mati tau. Walaupun nyawa ni hancur di mama bumi, kau tahu tak? Bukan terburu, Ma. Memang real decide pun nak kahwin dengan perempuan lelaki bangkai ni. Jadi selama ni kamu pura-pura je lah. Sebab ini sebenarnya plan kamu nak kenakan kami semua ke? Habis, aku tak terkena. Aku tak malu dengan tindakan kau. Orang tak berbudi, ini yang kau balas. Pak, ini bukan budi, Pak. Ini semua dendam. Dendam yang dia nak balas ke Alia. Dia ni dengan dia ni, Pak. Aku yang setuju dengan plan dia. Aku yang benci dengan bini kau tu. Aku dah cakap kan, aku tak nak dengar apa-apa lagi lah. Korang semua boleh berambos daripada rumah aku. Berambos! Tak faham bahasa kau, berambos!
akan tetap berlangsung. Dengan Jane. Selalu kalau stay macam ni, berapa kali take? Tengok juga. Kalau tak ada buat silap? Kalau tak ada buat silap, satu take. Satu take, maksudnya, tapi dia ada 4 orang. Kan ada Shot. shot. Ada master tight single jadi 6 atau 8 shot. Tapi bila tengok kat TV, macam sekali je buat kan? Sekali Tu cabar ulang-ulang. Satu scene 2 jam. Keluar TV 1.5 minit je. Oh, banyak sangat nasihat ni. Untuk nasihat saya kepada Sharifah Azrin di dalam AIT 2 ni, saya rasa pergilah mendapatkan rawatan di saluran yang benar, yang betul. Kalau tak, jangan duduk sorang-sorang, jangan ikut sangat perasaan. Dan tapi kalau nak dapatkan nasihat pun, kena dapat nasihat dari orang-orang yang betul lah. Jangan terlalu ikut perataan, layan emosi dia yang terlalu ni. Jadi tapi sebenarnya itulah, kadang-kadang diri kita sendiri, kita takut ataupun kita macam nervous nak dapatkan pertolongan, especially dalam mental health. Nasihat sendiri saya pada J. Okey. Nasihat saya kepada watak saya sendiri, kalau saya jumpa lah watak saya sendiri ni dekat real life kat J ni, satu saya cakap, berlapang dada lah. Setiap kejadian, setiap takdir dan setiap apa saja dugaan yang hadir tu mesti ada sebab. Jadi kalau kita tak berlapang dada, takut kita sesat dan kita mungkin tersimpang jauh daripada ajaran yang sepatutnya. Sebab kita pun hamba Allah kan, kita kena wajib buat yang benda baik dan yang kita elakkan daripada benda jahat. Boleh kita mulakan? Di bawah sana akhirnya kau akan jadi milik aku. Azril, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, Sharifah Azrin binti Said Aziz, dengan mas kahwin 300 juta. Aku hanya akan terima Alia sebagai isteri aku sampai aku mampus. Aku hanya akan terima Alia sebagai isteri aku sampai aku mati. Azril, ini bukan masa nak buat lawak. Bukan selama ni semua orang anggap Rail ni macam badut. Buat Rail ni jadi bahan lawak, betul tak? Abang Rin tak pernah pun nak buat Abang Rin sebagai bahan lawak. Rin ikhlas nak kahwin dengan Abang. Yang jadikan kau permainan bini kau tu. Jangan libatkan isteri dia dalam hal ni. Cukuplah hina dia, keji dia. Masuk. Emily mana? Ada dia datang tak? Mana dia sekarang? Dia dekat kubur kan? Pergilah tengok dekat kubur. Ini ke seorang mak yang kata sayangkan anak sangat ni? Seksa anak dalam kubur tu. Kau. Seronok kau dapat pijak lumat maruah aku. Bukan anak aku yang pijak lumat maruah kau. Tapi kau yang dah pijak lumat maruah keluarga aku. Bila kau tak jadi kahwin dengan aku. Kau dah melampau ya, Azril? Kau dah malukan kami sekeluarga? Aku janji. Aku janji. Aku akan buat kau dan keluarga kau merempat duduk bawah kolong. Korang anak beranak ni memang tak boleh ditolong. Berambos semua daripada rumah ni? Berambos! Rin, kau ingat kau jangan ganggu keluarga aku lagi. Kalau tak, aku cincang lumat kau. Aku rela mati daripada jadikan kau isteri aku. Kau tahu tak? Azril, kita boleh bincang, Azril. Abang tak sangka Azril akan buat macam tu. Sudahlah! Berambos semua daripada rumah aku. Tolong berambos! Tak faham bahasa ke? Ke bodoh sama macam anak tu juga? Berambos! Kepada sesiapa yang menonton anda itu takdirnya yang pertama, wajiblah untuk tonton Anda Itu Takdirnya yang kedua, sebab rasanya kita mesti nak tahu pengakhiran perhubungan yang jadi ataupun karakter-karakter baru yang dihadirkan ini sebenarnya apa impaknya kepada perhubungan karakter asal tu Azril dan juga isterinya.
Jadi pergerakan siapa yang pernah menonton nombor 1 itu wajib tonton. Siapa yang tiba-tiba nak tengok nombor 2 tak sempat nak tengok nombor 1 boleh rerun dan tonton di Astro. Dalam masa yang sama, insya-Allah siapa yang tak tengok nombor 1 dia boleh faham pergerakan cerita untuk nombor 2.